Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast kali ini. Podcast masih lagi podcast warisan kita, cetusan daripada Maib dan juga Upsi. Kali ini tajuk dia memang kita rasa macam mewah sikit. Mewah sebab apa? Dia punya seni yang kita nak tampilkan, warisan yang kita nak tampilkan hari ni selalunya ada pada golongan-golongan atasan. VVIP ke ataupun orang-orang yang hebat ke kan. Tapi sekarang dah jadi biasa lah, dah banyak orang yang pakai. Tapi dia punya seni dia tu mahir koma. Kita tengok tu macam elegan kata dia orang putih kan. Okey, tajuk kita hari ni iaitu tekad kita. Sebelum-sebelum ni kita banyak orang kata apa? Lupa pasal tekad atau pertenunan atau anyaman ni kan. Kita banyak dah design-design moden. Padahalnya design yang ini masih lagi relevan dan dia sangat-sangat eksklusif. Jadi hari ni macam biasa jemput seorang panel kita yang datang daripada Kuala Kangsar sendiri, iaitu Puan Maziah binti Abu Kasim. Assalamualaikum Yung. Waalaikumsalam. Allahuakbar. Apa khabar, sihat? Baik. Ya. Alhamdulillah. Tadi datang dah makan ke belum? Sudah. Udah lah ya. Sebelum kita sembang panjang lah kan, Yung. Apa nama ni, hari ni jadual Yung macam mana? Busy ke, hidup ke? Macam biasalah kerja Ni macam lah. di kedai kan, buat tempahan. Memang kosongkan sikit jadual hari ni untuk datang ke sini ya. Ya, kalau dijemput insya-Allah. Ya. Okey. Yung, ada tak nama-nama glamour Yung tu? Kalau lebih mesra kita bersembang hari ni. Setakat ni Nini je lah. Panggil Yung Nini ya. Nini je lah. Panggil Nini ya. Jauh tu lari dia tu eh. Mungkin kalau di Kuala walaupun Yung tak kena Cho, tapi Cho kena Yung. Ni cerita yang dalam kamera ni. Ya, betul. Kan? Yang dalam kamera ni yang sedang menonton kita ni daripada jauh-jauh sampai ke Brunei ni, yang belum mengenali diri Yung Nini ataupun Puan Maziah, boleh tak Yung kenalkan diri dulu pada demo? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Puan Maziah binti Abu Kasim. Berumur 56 tahun. Muda lagi. Saya mempunyai 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Dan anak ke-8 daripada 9 orang adik-beradik. Dalam 8 adik-beradik tu saya kira saya seorang lah yang terlibat dalam bidang perniagaan. So yang lain tu dah mempunyai kerjaya masing-masing lah kan. Jadi saya melibatkan diri ni sebab asal usul nenek moyang pun memang buat ini. Memang pakar-pakar pendekat. So sekarang mak pun guru tekad. So saya rasa kita nak mewarisi, siapalah kan lagi nak mewarisi kan peninggalan tekad-tekad ni. Jadi saya mula belajar lah. Belajar tekad. So Yung duduk di mana? Saya duduk di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar. Memang daripada dulu sampai sekarang menetap di Kuala. Lahir di Air Tawar Perak. Dan menetap di Kuala Kangsar. Okey. Berniaga pun di Kuala Kangsar. Tapi kalau ada event, saya akan ke KL, Teluk Intan, di mana-mana tempat lah di seluruh Malaysia. Okay, faham. Kalau boleh kongsikan sikit, tadi Yung khabar Yung mewarisi daripada bonda, nenda semua yang di atas tu. Maknya tu nama apa bonda? Mak saya tu namanya Haji Azizah Muhammad Yusof. Dia juga merupakan adik guru dekat, kan. Jadi masa itulah saya mulalah tolong mak di belakang mak kan, menyiapkan produk-produk. Jadi itu sampai sekarang ni lah memang pelibatan terus lah. Okey, baik. Maknanya mewarisi daripada adik-beradik tu hanya tinggal Yung seorang, ambil daripada bonda kan. So bonda setakat ni alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dia masih lagi buat
Masa mak ni uzur kan, Oh, okey. jadi hanya duduk kat rumah je lah mak Semua kan. lepas ke Yung je lah. Ni sebelum masa kan kita Ya, buat ya, tekad ni. ya, 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 ya. Okey, tu dia Koma. Seorang anak yang mewarisi daripada bonda je, dan dalam ramai-ramai hanya dia seorang je yang meneruskan lagi legasi ni. Maklumlah yang lain macam-macam lah. Bak kata Dek Yung ada tanggungjawab masing-masing, ada kerja masing-masing, career kan. Career. Jadi kalau boleh lah Chua tanya pada Yung ni sebabkan kategori Yung muda lagi Yung. Kan? Muda lagi Tu tu. dah anak dah besar-besar dah, sekolah universiti dah. Oh ya. Ya. Jadi kalau soalan Chua kali ni mungkin Yung boleh jawab ataupun mungkin Yung tak boleh jawab. Wah susah bunyi ya. InsyaAllah. Chua nak tanya, boleh tak Yung ceritakan sikit kalau tahulah kan sejarah awal pasal tekad ni. Kalau ikutkan sejarah awal ni, tekad ni memang dah lama kan, 200 tahun dahulu dah memang dah ada tekad ni kan. Jadi saya pun masa kira tahun 80-an baru saya tahu kan tekad tu, apa dia tekad tu. Jadi kedatangan mula tekad tu mungkin daripada zaman Kesultanan Melaka dulu kan. Yang menggunakan tekad tu sebagai untuk keperluan raja-raja, apa semua kan, perhiasan, cenderamata, dan juga ada macam unsur-unsur baba nyonya pun ada. Jadi bukan betul. maknanya daripada luar, maknanya daripada Timur Tengah lagi ada tekad tu. Dan di negara-negara Arab pun dah ada tekad tu. Jadi semua tu dia boleh bawa ke Perak melalui raja-raja lah, Kesultanan Raja-Raja, melalui cenderamata tadi kan. Daripada situlah tekad tu popular masa tu. Maknanya kalau ikutkan dia ni memang majoritinya kegunaan pemimpin yang atasan lah. Betul. Kelas tinggi untuk orang-orang kenamaan. Orang kenamaan. Kan? Jadi disebabkan bentuknya keindahan lah tekad tu, yang kilat dia tu. Jadi masa tu dia orang kumpulkan macam istana kumpulkan para pendekat ni kan untuk kegunaan raja-raja. Jadi mungkinlah moyang-moyang saya dulu pun salah seorang pakar yang terlibat. Yang terlibat sampailah sekarang ni kan. Tekad ni kita punya kesabaran tu sangat-sangat tinggi. Kalau betul. Dalam proses kita nak buat tu kan, memang memerlukan kesabaran yang tinggi lah kalau nak membuat tekad tu. Kalau tak sabar kamu memang dia memerlukan jangka masa yang lama lah kan. Dan satu produk tu mungkin selai cushion tu mungkin dalam memerlukan beberapa bulan. Contoh ni lah Yung, contoh ni saya besar ni kan, sarung ni kan dekat sebulan lah. Dekat sebulan tu ya? Betul. Itu kalau contoh dekat sebulan tu corok yang besar. Ya. Kalau yang kecil-kecil banyak, mau lebih lagi kot. Mengikutlah, kadang-kadang untuk satu set tu mungkin bertahun lamanya nak siap kan. 1 atau 2, 3 tahun. Ya Allah, mantap. Dia punya lama dia tak. Tapi hasil dia tu puas hati pasal kita teliti kan. Teliti. Memang memerlukan ketelitian lah untuk menghasilkannya. Kalau dari segi jenis-jenis lah, mungkin lah ada, sebab Chua pun tak tahu kan. Ada tak jenis-jenis anyaman ataupun tekad ni yang terkena di Perak? Contohnya di Kuala kopi ni jenisnya. Di Perak Tengah kopi ni jenisnya. Ada ke jenis-jenis dia? Macam setakat ni dekat Perak ni kita gunakan tekad selaman yang biasalah. Biasanya untuk hiasan perkahwinan kan. Jadi kita gunakan biasa. Kat negara lain tu mungkin ada berbeza. Atau macam Indonesia dia mungkin tekad dia lebih kepada tekad benang emas yang tak ada mempuluh. Jadi di Perak ni dia pakai mempuluh. Yang kerah bagi timbul itu yang panggil dia tuji kan, tuji timbul tu. Tuji nama dia? Dia panggil tekad tu
disebabkan dia ada mempuluh tu, tu yang dia panggilkan tuji. Jahit tunci timbul nama dia. Yang timbul tu sebabkan permukaan kertas keras tu yang jahit dengan benang emas tu yang membuatkan dia timbul. Macam tu ke kak? Ya, betul. Cuba angkat saya tengok sikit. Yang belakang ni itu rotan kerah. Dia yalah sebab kalau tekak tangan ni macam memerlukan pemidang. Jadi sebelum kita meregang pemidang tu, kita gunakan kain. Selai kain dasar kan. Kemudian baru tampal dengan kain baldu. Kemudian baru kita tekat. Begitu tekat kita nak buat tekat pun kena nak hasilkan reka corak ni kena menggunakan mempuluh. Mempuluh tu kena gam. Mempuluh tu kertas. Bahan dia apa? Bahan kalau dulu kita gunakan paper, surat khabar. Surat khabar digamkan mengikut ketebalan yang perlu kan. Ataupun rotan sega. Sebab orang dulu kan banyak rotan, jadi dia akan buatlah bentuk bentuk ni. Ini namakannya tekak timbul atau tuji timbul. Tuji timbul. Zaman sekarang ada tak pembaharuan barang-barang dia? Ada board cardboard yang ada ketebalan yang kita perlukan. Macam kotak-kotak lah. Jadi kita senanglah nak buat bentuk reka corak apa semua kan. Nak tebuk pun zaman dulu kita tebuk dengan cutter atau pisau kan. Sekarang kita pakai mesin laser jet tu kan. Canggih. Sekarang dah canggih kan. Zaman teknologi lebih cepat lah kan. Sekarang pun tekat pun ada juga menggunakan tekat mesin. Menggunakan mesin, gunakan mesin manual ataupun komputer. Yang saya bawa ni semua manual lah, mesin. Ni semua mesin lah. Ni pun mesin juga? Yang ni tangan. Yang ni tangan. Yang ada mempuluh tu gitu panggil tekat tangan, tuji timbul. Ni tangan. Yang tu. Ni koma. Nampak? Tu nampak dia punya jahitan dia halus, seni tu. Tiap-tiap jalinan benang emas tu, itu yang kena sabar lah. Kita nak susun benang tu. Nampak? Nampak tu dia punya bunga, color dia tu timbul. Makan masa lah nak hasil. Kalau menggunakan mesin tu pula, berapa hari pula? Menggunakan mesin tu ada dalam masa beberapa minit je lah boleh siap. Sekejap. Sekejap. Kalau koma dah dengar macam alah 2 hari, 3 hari boleh lah aku nempoh bed kan. Sekejap siap punya. Betul juga koma. Sebab Yung ni kita ada juga buat tempahan-tempahan orang lain. Nak kena sabar dulu. Yang penting order je. Ada ke pernah orang order yang buat bag ke, buat apa benda-benda lain tu? Ada untuk goodies bag kan. Ada kita gunakan uncang, beg uncang. Ya macam depan ni beg uncang. Kalau cerita pasal, kita bocor sikit pasal kos, bukanlah kos untuk menghasilkan tu. Ceritanya kos untuk memiliki satu barang. Macam ni beg. Macam itu pun beg juga kan. Tapi beg ni ada lain sikit dia punya ni kan. Kos yang paling tinggi yang Yung ni pernah buat, orang tempah. Buat masa ni macam clutch bag macam tu, ada harga yang dia tengoklah frame bag macam mana kan. Harga lebih kurang dalam 800 ke atas kan. Dia bergantunglah pada frame bag tu macam mana. Sampailah ke RM18. Ini RM18. Ni RM18 nampak. Sampel je kecil. Dia eksklusif lah. Sesuai nak bagi tetamu ke apa ke. Nampak. Perkahwinan ke. Boleh tahan juga dia punya besar dia tu. Itu kepulang lah kita nak isi apa dekat dalam dia kan. Dekat rumah Cok adalah tepok sirih. Tepok sirih yang ada tekat ni kan. Dulu kalau macam kita tengok kotor, kita nak basuh tapi mak tak bagi. Disebabnya takut rosak ni lah, rosak itu kita dulu tak tahu kan. Sebab dia ada mempuluh dia tu.
Dia tak boleh basuh. Oh, dia tak boleh basuh. Tak boleh. Oh. Sebab So dia kalau ada kotor mempunyai. nak buat macam mana? Tengoklah kalau dry clean tu, tengok macam mana kan. Cara dry clean tu macam mana. Memang tak boleh basuh, kena jaga. Kadang tutup tu sebab kadang-kadang orang dulu-dulu dia tutup dengan kain ke apa kan, nak simpan dengan balutkan batik. Orang dulu-dulu. Kita kena ambil kain dia macam tu lah, nak basuh yang betul-betul. Tak boleh. Oh, tak boleh. Sama juga dengan sulaman mesin, tekat mesin pun tak boleh basuh sangat lah. Kalau nak celur-celur dengan pewangi tu boleh lah. Kita jemur balik. Tapi kena terbalikkan. Tapi kalau tekat tangan tu, ingat tak boleh basuh. Kalau kata bila kita maksudnya kat sini penjagaan tu memang kena teliti kan. Jadi kalau kita dah jaga, maknanya tak ada rotok, paling bertahan paling lama berapa tahun? Itu bergantung kepada seorang tu lah. Kalau dia kena pandai jaga kan, simpan tempat elok, sampai ke cucu cicit juga. Yung ada tak koleksi kat rumah yang paling lama? Ada, zaman opah-opah punya pun saya ada simpan kan. Yang 200 tahun. Yang zaman mak moyang dulu kan. Masih ada kat rumah. Dahsyat. Maknanya dia tahan lama lah kan. Jadi betul. Kalau koma tempah macam beg ke apa, jangan risau, dia mesti tahan lama punya. Cuma penjagaan dia tu kena teliti sikit. Jaga jangan bagi rosak. Kau celup dalam kari kambing ke, jahanam lah kan. Itu cara dia. Kena jaga, insyaAllah dia akan tahan lebih lama. Sebab bahan-bahan yang diguna pun daripada bahan yang boleh dikatakan berkualiti tinggi. Kalau cor lah, benda-benda warisan ni kita nakkan dia punya originality, keaslian dia tu. Baru betul warisan. Benda yang tradisional kan. Jadi tradisional ni emas dengan perak. So pakai dua ni je kan. Yang lain kalau kain belakang baldu tu kau nak hijau ke apa ke, itu terpulang. Tapi original dia mesti emas. Warna-warna pun kebanyakan daripada dulu lagi warna maroon kan. Macam warna biru, warna purple. Itulah warna yang dapat membangkitkan dengan color kan. Betul. Warna-warna tu. Yang biru ni apa, Yung? Yang biru tu untuk hiasan pelamin. Hiasan pelamin kan. Kat tepi pelamin. Itu kita gunakan. Ni cuba tunjuk koma dulu. Satu, sekejap. Kotak tisu kat rumah kita tu. Kita bubuh tekat ni, terus jadi mahir. Terus jadi mahir koma. Bayangkan. Kan, eksklusifnya. Kalau macam ni berapa yang jual? 58. 58 ya? Timbul koma. Kalau hijau. Ni saya buat dengan sulaman mesin. Kalau buat dengan badu tebal, dia lain pula harga dia. Dia akan jatuh ke 3 kali ganda harga. Oh ya? So kalau macam ni berapa hari Yung buat? Pakai mesin kejap sekejap je lah. Ada seminit. Beberapa minit dah. Berapa minit mulanya kena gunting dulu ikut saiz dia. Ini kalau cor dekat rumah ni kamu bubuh kotak tisu, tak pakai dah tisu. Datuk-datuk Tan Sri datang rumah baru kita bagi. Dalam tisu murah. Bila Cor tengok daripada produk A, produk B, produk C, macam-macam jenis. Tapi satu je yang Cor menung mikirnya. Cor tengok kebanyakan corok-corok dia macam daun, lepas tu bunga. Bunga tu pun macam daun. Sebenarnya yang Cor nak tanya, ada tak makna ataupun simbolik khas yang kita masukkan dalam produk kita tu? Kalau dekat istana tu lebih suka macam bunga-bunga kekwa kan. Bunga kekwa. Bunga kekwa. Yang ini bunga apa? Macam tu bunga kekwa lah. Sebab pada zaman raja-raja lagi. Gunakan bunga kekwa. Atau macam bunga-bunga padi tu kebanyakannya orang negeri Kedah yang pakai.
pakai. Tak kira, ramai jugalah yang guna. Kebanyakannya memang popular lah. Maknanya memang awan hanya larat. tumbuhan sajalah. Ada juga yang fauna tu dia macam binatang-binatang ternakan kan, macam ayam, macam apa tu. You pun buat yang binatang-binatang ni? Ada saya buat rama-rama. Rama-rama tu unggasan. Serangga-serangga. Serangga. Cat cibor? Ada dia macam belalang. Ada dia kalau macam ayat-ayat khat kan Islamicnya. Ada juga ada bentuk-bentuk binatang, angsa. Ya. Dia gunakan macam ayat khat. Dia tu tema Islamik tema. Dia macam khat tapi berbentuk angsa, berbentuk ayam. Bukanlah binatang yang pelik-pelik cuma binatang yang sopan-sopan lah kan. Serangga-serangga yang sopan lah. Macam tu. Tapi popular dia, keaslian dia bunga lah. Macam yang beritahu ni. Flora lah. Flora fauna ya. Sebab memang zaman dulu lagi dia gunakan bunga alam semula jadi kat belakang rumah. Asam batu, bunga raya. Bunga raya pun ada. Bunga raya ada. Tapi bunga raya tu memang susah juga nak buat kan. Sebab itu di dalam kategori tekat pahat, berpahat. Dekat pahat ni dia macam bunga raya tu lah. Bunga yang padat. Jadi dia lebih susah nak jahit sebab bunga tu berangga kan. Jadi harga dia pun mahal kalau nak. Kualiti harga dia nak menjahit tu. Bukan mudah. Mudah ya. Macam biasa macam ini semua orang boleh buat lah tu. Adakah Yung ada buka kelas kepada orang sekarang? Sampai sekarang pun saya ada buat kelas untuk sekolah-sekolah seluruh Malaysia lah. Di Kuala? Di sebelah rumah mak. Guna bengkel mak kan. Saya buat untuk sekolah daripada Johor, Kedah. Maknanya tiap-tiap minggu ada kelas. Okey, faham. Alhamdulillah lah tu. Maknanya pendedahan kepada generasi kini tu generasi kini tu kan. Demo berminat ambil tahu tu sangat-sangat berharga lah. Sebabnya bonda Yung pun adik guru yang diiktiraf oleh Kraft Tangan. Kraft Tangan Kuala Kangsar padu. Yang ini Yung. Yang ini cuba pegang macam keras sikit ni. Yang dia tu magnet petik air. Kicing. Kicing. Kicing tapi bertekat tangan lah. Bentuk bunga tu daun sirih. Ni daun sirih? Ni daun sirih. Bukan kadang-kadang orang panggil ikan ni. Saya kata itu daun sirih. Yang itu saya ajar untuk pelajar-pelajar yang datang. Berkhususkan kat bengkel, dia orang akan buat satu kicing. Okey. Yelah yang side kita nak belajar ni buat benda yang kecil-kecil kan. Ni dalam beberapa jam dia orang boleh siapkan lah. So kalau yang ini sepasang berapa anggaran? Ni lebih kurang dalam 160. Yung dulu kahwin pakai ni? Pakailah mak saya buat. Zaman tu kan. Kan. Zaman dulu tak ada dah kita ngikut orang yang dekat sana tu. Bunga welding besi lah apalah. Cor bukanlah kata Cor nak marah, tapi Cor buat kenduri kahwin, Cor buat DJ. Lah pengantin dia dia pegang besi kan, bunga besi lah. Orang ni kan, orang zaman sekarang pegang itu. Okay, duduk sanding kan. Dekat sebelah kawan dia kipah. Kipah adalah bunga terkeluar macam tu kan. Terkipah bunga tu terkena muka pengantin. Kan. So tak payah kamu. Tak payah. Kita ikut trend dulu kan. Bahaya kan. Dan trend dulu mungkin dia bantai kan. Dia orang buat dengan plywood kan dulu kan. Tapi macam tu lah kena juga. Bahaya juga kan. Sebab kita buat dengan board. So sekarang tak payah kamu. Kita kembali macam zaman dulu. Pengantin ada bantai yang ditekak emas cantik, tak tangan gitu kan. Itu. Walaupun Cor belum lagi merasa. Tapi itu cerita dia. Mantap. Itu 100 lebih kamu kalau nak beli. Selalu kalau yang produk-produk yang biasa ni lah, biasa orang minta ni, memang Yung ada sentiasa buat ke ataupun Yung minta baru buat? Memang ada sentiasa buat lah. Tambah-tambah stok untuk kat kedai kan. Kalau orang tempah pun
kita akan buat lah, ikut mana yang pelanggan nak. Mungkin bila dah terlampau lama Yung buat, daripada zaman tak tahu, belajar dengan bonda, sampai sekarang dah tahu, dah menguruskan sendiri A to Z kan. Apa cabaran yang paling power, yang paling susah lah Yung rasa dalam buat tekak ni? Buat tekak ni, yelah zaman masa tu kita orang ada bersyarikat kan, syarikat. Jadi saya yang menguruskan syarikat keluarga kan. Jadi banyak tempahan daripada istana, golongan istana. Jadi nak buat pun dalam masa yang ditetapkan. Jadi kat situ banyak cabarannya. Kena siapkan dalam masa 3 bulan. Kita memerlukan 13 orang pakar-pakar penekat kan. Nak pasang lagi apa semua untuk keputeraan Sultan Mizan kan. Jadi kita nak siapkan dalam tempoh tu memang memerlukan disiplin lah juga kan. Kerja-pekerja kena fokus yang tinggi. Ya, betul. Nak pasang pun kena betul lah time masa yang ditetapkan tu. Kita kena siap dalam masa yang diberikan. Ya, betul. Permintaan yang melibatkan kepimpinan tinggi ni, VVIP ni, itu salah satu cabaran utama dia. Banyak jugalah macam untuk membuat bahagian korporat, jabatan korporat juga buat cenderamata daripada bank negara. Pun semua nak buat dalam masa yang ditetapkan. Dalam masa setahun, semua kena siap. Bila kita sebut pasal kita punya negara ni berbilang bangsa, berbilang tradisi, berbilang negeri dia pun banyak kan. Ada ke beza dia Yung antara kita tak katalah tekad ataupun tenunan kita ni hanya di Kuala, di Perak aja yang betul. ada kan. Negeri lain pun ada. Jadi setahu Yung, mungkin Yung dah merayap merata-rata kan, dah pergi travel sana sini kan. Ada ke beza antara Perak dengan negeri lain? Di negeri lain macam di Kelantan tu dia ada kelingkan. Apa tu? Kelingkan. Apa benda tu? Kelingkan, kelingkram. Di Indonesia tu dia hanya jahit benang perak. Benang perak tu dia jahit untuk selendang. Untuk kegunaan perkahwinan jugalah. Untuk orang Kelantan dia akan buat tenunan tu, ada sampai sekarang lah. Dah ada beza juga. Dari segi motif? Motif tu macam motif tekad juga. Bunga-bunga tapi cuma jahitan tu berbeza. Jahitan tu berbeza. Jadi macam jahitan perak ni tekadnya menggunakan mempuluh, tapi di Kelantan dia hanya menggunakan benang perak. Dia tuji macam tekad lah juga, pakai pemidang. Macam tekad pun pakai pemidang, tapi semua jahitan dia hanya menyulam dengan jarum perak. Sebab benang perak tu dia tebal sikit. Dia tebal. Jadi jarum dia special lah, dia 4 segi. 4 segi. Biasa jarum bulat kan, tapi jarum yang Kelantan tu dia 4 segi. Di Kuala kita pakai yang bulat je. Di Kuala pakai jarum biasa tu lah, yang halus tu. Dari segi orang kata susahnya tu, kita ke dia orang punya seni? Ikutkan sama je. Macam di Sarawak pun ada juga kelingkan kan. Tapi cara dia macam cross stitch tu, dia buat halus-halus, nak menyusunkan tu. Memang kerja-kerja halus semualah. Dia pun tekad ni bukan ada satu tekad je. Mungkin ada tekad gubah, ada tekad perada. Banyak. Macam-macam tekad dia. Tekad gubah tu dia itu yang ada pengaruh Baba Nyonya tu kan.
ada pengaruh Cina ada. Sebab kalau tak silap Chon, Baba Nyonya ada dekat baju demo, bukan demo ada pakai kan, timba-timba kan. Tu yang daripada dulu tu, zaman-zaman Sultan dulu ada pengaruh Nyonya. Jadi tu boleh digabungkan di dalam tekad gubah tu. Jadi di samping tu bolehlah dibuat macam-macam lah sekarang ni, boleh buat kasut, boleh buat beg, boleh. Tapi kalau kita tengok yang kat depan kita ni Yun, dia banyak semuanya kain dia baldu kan. Kain kita guna baldu. Contoh Cho nak buat dekat sampin Cho. Kan kain sampin ni tak semestinya baldu. Kebanyakannya kain yang macam ditenun, kain tenun, macam kain pelikat yang ditenun. Boleh ke samping pelikat tu boleh buat tekad. Buat hiasan dinding atau frame. Boleh juga dibuat tekad. Boleh ya. Tu dia Roma, tu dia. Bukan tak semestinya baldu, sebab baldu ni macam pilihan lah, sebab negara-negara Arab kan banyak baldu. Ya. Lagi tu dia baldu ni eksklusif nampak. Eksklusif kan nampak kan. Betul. Pernah tak Iyong rasa macam give up nak buat benda ni? Malah dah nak teruskan. Buat masa ni daripada dulu sampai sekarang tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi. Sebab yelah ikutkan sebab banyak jugalah kan. Saya dah tempuh semua kan. Saya dah berapa puluh tahun dah. Saya dah cebur dah 30 tahun lebih kan. Saya dah cebur bidang ni kan. Dah kedai pun dah ada kena banjir. 2014 pun dah banjir. Tapi okey jugalah, bangkit lah juga kan. Kena COVID lagi kan. Jadi pun masa situ pun banyak jugalah saya pun tak adalah duduk diam lah, walaupun tak adalah aktiviti lain macam kita buat dengan student daripada universiti juga ada buat projek, buat dari rumah je lah. Kita Google Meet kan. So maknanya Yung, walaupun Yung dah dilanda macam-macam, tapi Yung masih nak teruskan. Sebab saya pun yelah buat apa kan, kita nak putus asa kan, sebab kita pun bukannya nak kerja teruk kan, jadi kita buat santai je lah kan. Macam tu. So kalau macam Yung cerita daripada awal tadi, Yung daripada adik-beradik Yung hanya Yung je yang buat ni kan. Yang lain tu maksudnya diorang tak boleh buat ke atau diorang tak nak buat? Saya kalau ikutkan dulu macam kakak-kakak saya dulu, kakak saya pun ramai, ada 3 orang kan. Sebab bila masing-masing dah kerja karier sendiri, jadi boleh juga ada orang kakak tu boleh buat jahit. Boleh juga. Boleh buat. Tapi masa sekarang ni pun dah bersara kan, jadi tak boleh nak buat. Sebab dia kena mula dari awal. Yalah. Kan. Tapi maksudnya kat sini demo ada mewarisi. Demo tahu lah, pernah lah buat. Pernah buat. Okay. Pernah belajar apa semua. Sebabnya yalah, kalau benda-benda warisan ni ada setengah tu memang dia langsung tak nak ambil tahu kan. Tak nak lah, biar je lah. Biarlah adik yang buat. Biarlah abang yang buat kan. Sebab arwah bapa abah kan, dia dah berpesan lah supaya kekalkanlah kan. Buat siapa nak mau warisi lagi kan. Betul. Kena teruskanlah, sebab benda ni berharga dengan identiti yang kita bawa tu, identiti negeri Perak yang unik, yang orang kata apa, sangat indah. Sangat indah benda ni. Kalau macam Cok kata daripada awal lagi, Cok kata Yung ni muda lah lagi. Yung ni kita ni muda lagi kan. Tapi Yung kira dah di takuk yang di tangga yang atas juga, walaupun Yung muda kan. Mungkin Yung ada kata-kata harapan ataupun pesanan kepada generasi kini, Gen Z, orang ni kata Gen Z kan, budak-budak zaman sekarang ni, untuk menghargai warisan kita ni, seni warisan kita. Itulah sampai sekarang saya dekat sini,
dah lama kan saya buat macam ni. Benda ni seni warisan ni sebab saya sayang sangat kan. Tinggalan nenek moyang. Saya harap jugalah pada generasi muda sekarang ni sama-sama lah yang dah pelajari kat bengkel saya selama ni kan. Yang seluruh Malaysia tu, adik-adik tak kira lelaki perempuan yang dah belajar buat tekad tu, sama-sama lah pelajari bidang ni, cara-cara menjaga, memelihara tu penting. Tak semestinya kita nak belajar sampai pandai kan, nak buat benda ni kan. Jadi cuma tahulah cara-cara nak buat tekad ni supaya generasi muda sekarang ni aktif lah, inovatif lah, buat tekad ni. Boleh bukan menghasilkan. saja untuk majlis perkahwinan, malah benda-benda lain lagi boleh kita buat lah. Supaya benda-benda ni juga tak akan pupus kan. Betul. Lama-lama dia akan pupus sebabnya kita dah ada macam-macam teknologi kan. Zaman sekarang ni teknologi bukanlah teknologi tu tak bagus. Takkan tenggelam. Sekarang benda-benda ini juga menarik pelancong-pelancong luar asing datang ke negara Perak kan. Eksklusifnya Kuala Kangsar. Ya. Jadi itulah Chua kata dia teknologi ni tak semestinya buruk, tapi ada juga zaman sekarang ni kita tak boleh nafikan kerana adanya teknologi yang hebat boleh menghasilkan produk tiruan yang lebih ringkas, lebih cepat dan seakan-akan hampir sama kan. Jadi kalau generasi hari ni tak ambil peluang untuk timba ilmu, dengan Yung kita tengok apa mana Yung mana yang dulu punya. Yung kata dalam dia ada retah kerah tu kan, koci apa benda lah sebutnya tu, kainnya baldu, motifnya tu bunga flora fauna. Kita tak tahu. Tapi sekarang ni kalau kita nak menyuntik generasi muda sekarang ni, kita cuma ubah bentuk-bentuk mempuluh tu lah, buat watak-watak kartun ke anime ke, jadi dapat menarik lah, nak bagi tarikan generasi baru ni buat kan. Itu yang Chua kata tu Yung. Kalau dia orang tak ada pendekatan, kita tak ambil pendekatan untuk bagi dia orang tengok, dia orang tanya, dia orang belajar dan cuba buat kan. Mungkin dia orang satu fasa nanti dia orang hanya buka internet, dia orang tekan je, type je tekad benang emas, order sampai yang tiruan punya. Mungkin ketat kain biasa, lepas tu timbul je gitu kan. Betul pun dah dia kenali sebagai tekad juga tu kan. Tapi tak tahu keasliannya macam mana kan. Tu dia, itu yang Cho kata tu. Okey, sebut pasal teknologi juga, tadi yang teknologi yang tak bagus, yang bagus lah. Mungkin Yung ni boleh kongsikan, ada ke badan-badan kerajaan yang turut serta bantu Yung? Sekarang ni dalam bulan ni lah, bulan Disember ni saya akan ke KL 28 bulan sampai 7 bulan di Komplek Craft Kuala Lumpur. Boleh datang lah 10 pagi 10 malam. 10 pagi 10 malam. Saya akan berada di sana. Itu event apa tu? Event craft community craft Jalan Konli. Anjuran craft tangan. Anjuran craft tangan Malaysia. Tengok craft tangan Malaysia Perak. Craft tangan sangat agresif lah mempromosikan hasil-hasil craft tangan di negeri kita kan. Yang tambah-tambah yang macam ni lah, warisan lama ni. Siapa lagi kan? Betul. Craft tangan Perak memang banyak membantu lah usahawan-usahawan dan bidang, tak kira lah, semua bidang-bidang craft lah. Fakta Islam. Fakta Islam daripada hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah SWT mencintai seseorang yang apabila melakukan kerja, dia lakukan dengan tekun. Maknanya dia yang boleh dikaitkan dengan kita punya hasil kerja hari ni, tekad ni kan, memerlukan ketekunan yang tinggi, kesabaran, ketelitian. Lepas tu buat kerja tu
nama pun buat satu produk yang dikaitkan dengan perhiasan kan. Ya, mesti nak cantik kan. Betul. Jadi kerja yang bagus macam ni, macam yang dikatakan dalam hadis ni, Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang itu. Masya-Allah, itu hebatnya tu Yung. Ya, betul. Saya sebelum mula-mula dengan bunga-bunga ni, saya mula dengan ayat-ayat qad. Ya, Selalu tentera-tentera ada suruh saya buat untuk masjid. Saya buat lukis lah. Itu ya Allah, besar pahala tu. Tapi saya buat masa sekarang pun dia banyak nak buat ayat-ayat qad ni, kita ada pantang larang dia kan. Jadi saya tak semudah jugalah nak buat dia. Banyak kena jaga. Yelah, betul. Dia melibatkan ayat-ayat suci. Ya, betul. Bukan semata-mata untuk kita menjual kan. Ya, betul. Jadi kita nak menjaga cara-cara nak buat tu, adalah adab dia. Ya. Kalau boleh dikongsikan? Ya, betul lah, kena sentiasa ada air semayang, ada wudu. Itulah caranya. Kalau dari segi yang buat yang biasa-biasa ni, bunga ke apa ke, serangga ke, ada tak? Ada pantang larang ke? Adab ke? Cuma kena jagalah, jaga kain tu, jangan air tangan tu jangan basah-basah kena ke benang emas tu kan. Jadi daripada situlah dia akan cahaya emas tu nanti mungkin akan malap ke, macam tu. Ada efek juga ya. Ada. Kalau kena basah apa ya. Betul. Macam Chow cakap sebelum ni, podcast kita dah banyak episod dah. Chow ada bagi tahu. Kadang-kadang kita bila tengok sesuatu hasil tu, kita rasa macam alah, tengok simple je ni kan. Contoh macam beg ni, kejap Chow tunjuk. Kita ambil beg ni kan. Beg ni semula jadilah, tak ada plastik. Depan je hanya ada dua ni. Ya, macam belu kening pada. Ini apa Yung? Ini macam bunga padi lah. Bunga padi ya. Kan padi. Kita tengok macam ni, kita simple. Alah, simple je. Berkira bagilah RM5. Tu nak buat dengan teliti lah juga tu. Padahalnya Yocho ceritakan. Yocho ceritakan pada komen di luar sana, macam mana kita nak menghargai sini. Satu beg ni Yung buat jahit jugalah kan. Jahit sendiri untuk jadikan dia beg kan. Betul. Kain baldu. Lepas tu nak tekatkan ni, nak bagi timbul corak ni. Yung duduk ke Yung berdiri? Ada satu masa tu saya akan berdiri. Berdiri? Kadang-kadang saya akan duduk. Sebab pemidang tu ada yang duduk, ada yang saya letakkan di atas meja. Macam tu. Kalau kita duduk lama, duduk yang tak bangun-bangun ni kan, 3-4 jam pun boleh efek kepada kita punya pinggang. Betul. Berdiri lama pun boleh menyebabkan kita pening. Kan? Jadi itu maksudnya yang Chow cuba sampaikan sini, cara kita buat tu bukan mudah. Kadang-kadang kita nak menghargai satu benda ni, kita meletakkan syarat. Alah, dia buat roja tu tak berpeluh pun. Kan? Setengah orang lah kan. Jadi itu dia pengorbanan penggiat-penggiat seni kraftangan warisan kita. Nampak je macam mudah, tapi benda tu bukan mudah. Macam Yung kata tadi, kalau benang ni kena tangan air peluh ke, ataupun tangan kita basah ke, kena jaga. Ada efek dia kan. Ada efek dia. Pandangan daripada Saidina Umar Al-Khattab, ini pandangan yang kita perolehi. Dia kata, aku lebih suka melihat seseorang penat kerana bekerja daripada penat kerana menganggur. Maksudnya kat sini, kita buat satu kerja, satu tugasan tu dengan teliti, dengan semangat, dengan betul-betul buat kerja. Buat sampai puas hati lah. Buat sampai puas hati. Bukan main-main. Betul. Kan? Give up. Lenguh sikit, give up. Sakit sikit, give up. Kan? Yung dah berapa lama dah kan? Dahsyat tu. Okey, kita dah berada di penghujung podcast dah, Yung. Penghujung podcast dah. Yeay. Ada tak apa-apa yang Yung nak sampaikan yang terbuku dalam hati ke? Takkan soal penghargaan ke? Apa saja yang Yung nak sampaikan? Saya ucapkanlah terima kasih kepada podcast hari ni kan, jemput saya.
Ni pertama kali kan saya kat sini kan. InsyaAllah kalau dijemput lagi, insyaAllah saya datang. Okey. Itu Macam ya. Nazlan kata. Jagalah Terima warisan kasih kita ya. banyak. Okey, itu dia Koma. Kita punya podcast hari ni bersama dengan Yung Nini. Dia sebenarnya podcast yang macam ni ya, yang kita tengok kerja-kerja yang teliti ni kan, dia tak puas tau. Dia nak puas, kita kena pergi bengkel dia, kita kena tengok macam mana buat kerja. Itu yang lebih nikmat. Tapi apa-apa pun, Chong ucapkan jutaan terima kasih kepada Yung Nini kita ataupun Puan Maziah kita. Chong ucapkan semoga semakin bersemangat dalam menjalankan tugas ni, memelihara seni kraftangan warisan kita, dan juga kepada bondanya, semoga sihat, semoga sentiasa dikurniakan kemudahan dalam segala urusan. Maksudnya ada banyak lagi agensi yang boleh membantu mengangkat lagi, kan, diberi masa-masa yang lapang untuk menghasilkan sesuatu produk tu. Dan kita yang tak mampu buat ni, kita hanya mampu menyokong. InsyaAllah. Itu je. Tanpa kesudian Yung Nini hari ni nak datang sini, nak berkongsi dengan kita, kita pun tak dapat infonya. Kan? Jadi macam biasa Koma, nantikan episod-episod podcast kita yang lain. Terima kasih juga kita ucapkan kepada MAIP, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak beserta Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di atas cetusan podcast demi menjaga lestari warisan kita. Jumpa lagi Koma. Support Yung Nini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.